Adik-adik, dalam hidup ini, bukan badan yang menentukan siapa kuat, tetapi mental yang tidak mudah menyerah. Dan ingat, jangan buat sesuatu sekadar siap. Buatlah yang terbaik kerana masa depan kamu bergantung padanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak pengetua semua. Hari ini, pengetua nak cakap sesuatu yang ramai orang terlepas pandang. Ramai orang nak kuat fizikal, nak badan sihat, nak otot besar, nak lari laju. Bagus. Itu semua penting. Tapi ada satu kekuatan yang jauh lebih penting yang menentukan jatuh bangunnya hidup kamu, yang membezakan orang yang berjaya dengan yang kecundang. Itu adalah kekuatan mental. Anak-anak sekalian, dalam hidup ini, kamu bukan hanya akan berdepan soalan peperiksaan, kerja rumah atau latihan sukan. Kamu juga akan berdepan kekecewaan, kegagalan, rasa sedih, rasa penat, rasa putus asa. Di sinilah kekuatan mental diuji. Kamu kuat mental bila kamu bangun walaupun semalam kamu jatuh. Kamu cuba lagi walaupun markah kamu tak tinggi. Kamu diam dan teruskan usaha walaupun orang merendahkan kamu. Kamu tak berhenti walaupun jalan sangat susah. Kekuatan mental bukan datang sehari dua. Ia kena datang daripada disiplin, kesanggupan mencuba dan keberanian menghadapi cabaran. Ingat ini anak-anak pengetua, dalam hidup bukan siapa paling berbakat yang menang, tapi siapa paling tahan diuji. Kalau kamu nak berjaya besar, kamu mesti sediakan mental kamu untuk diuji besar juga. Jangan takut gagal, jangan takut lambat, jangan takut orang tak percaya. Yang penting, kamu percaya diri kamu. Pengetua percaya di depan pengetua ini berdiri anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang akan berjaya satu hari nanti. Anak-anak yang akan buktikan bahawa kekuatan mental jauh lebih penting daripada apa yang orang boleh lihat dengan mata. Bangunkan mental kamu mulai hari ini. Disiplin, fokus, sabar, tahan ujian. Jangan mengeluh. Dan terus melangkah. InsyaAllah masa depan kamu akan sangat cerah. Pengetua sentiasa doakan. Terima kasih anak-anak pengetua. Jika ucapan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua supaya lebih ramai murid dapat inspirasi dan motivasi setiap hari. Assalamualaikum dan terus kuatkan mental kamu. Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak pengetua semua. Hari ini pengetua nak cakap sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang boleh menentukan masa depan kamu. Sesuatu yang membezakan antara orang yang berjaya dan orang yang sekadar hidup biasa-biasa. Ia adalah buat yang terbaik, bukan yang ala kadar. Anak-anak sekalian, ramai orang dalam hidup ini hanya buat sesuatu cukup syarat. Kerja cukup makan, belajar cukup lulus, usaha cukup-cukup saja. Tetapi orang yang berjaya, mereka tak buat ala kadar. Mereka buat sepenuh hati, sepenuh tenaga, sepenuh jiwa. Ya, kalau kamu belajar betul-betul. Kalau kamu buat latihan, buat sampai kamu betul-betul faham. Kalau kamu ambil tanggungjawab, jalankan dengan penuh amanah. Bukan buat sebab orang suruh, bukan buat sebab sekadar nak siap, tapi buat sebab kamu menghargai masa depan kamu sendiri. Ingat anak-anak, cara kamu buat perkara kecil, itulah gambaran kejayaan besar kamu nanti. Kalau perkara kecil pun kamu buat sambil lewa, bagaimana kamu nak capai impian besar? Pengetua nak kamu ubah satu perkara bermula hari ini. Setiap kali nak buat sesuatu, tanya pada diri, adakah ini versi terbaik aku? Kalau belum, cuba lagi, perbaiki lagi, tingkatkan lagi. Jangan lawan orang lain, lawan diri kamu sendiri semalam. Jadi lebih rajin daripada kamu semalam, lebih fokus daripada kamu semalam, lebih bersungguh daripada kamu semalam. Kerana anak-anak pengetua, hidup ini tidak bagi kejayaan kepada orang yang buat ala qadar. Hidup ini hanya hadiahkan kejayaan kepada mereka yang betul-betul berjuang dan bersungguh. Pengetua percaya kamu semua ada potensi besar. Kamu semua mampu berjaya. Kamu semua mampu capai impian yang mungkin orang lain tak percaya. Mulakan hari ini. Buat yang terbaik, bukan yang ala kadar. Terima kasih anak-anak pengetua.
Jika ucapan ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa subscribe channel Pengetua supaya lebih ramai murid dapat inspirasi setiap hari. Assalamualaikum dan teruslah buat yang terbaik.